Diingatkan, esok akan diadakan sesi bergambar album sekolah. Woohoo! Sesi yang aku nantikan telah tiba lagi. Malam ni, kenalah kasih touch up aku punya rambut. Aku akan pastikan gambar kelab tattoo yang paling menyelah antara semua kelab. Yakin ke? Kelab basketball dah sedia nak hadapi cabaran kelab kau tu. Apa benda yang excited sangat ni? Ambil gambar je kot. Mestilah. Gambar kita orang ni nanti masuk majalah sekolah tau. Ha, betul tu. Ni pun kali pertama aku je ambil gambar kelas kat sekolah ni. Aduh, takut ni nak ambil gambar. Setiap tahun, gambar aku mesti memalukan. Majalah sekolah je pun. Bukan poster penjenayah dikendaki. Betul tu. Gambar aku okey je tiap-tiap tahun. Pelajar dikehendaki untuk memakai baju kemas. Dan kalau rambut tu dah panjang, dipersilakan potong. Alamak, gambar aku dah panjang lah. Nak kena potong ni. Alah, apa susah, Pian? Kau kan pakai topi. Mana ada orang perasan? Maaf, tidak dibenarkan pakai topi semasa sesi bergambar. Aduh, macam mana ni? Abang Bob tak ada pula hari ni. Ha? Abang Bob ke yang potong rambut kau, Pian? Bukan. Biasanya, Abang Bob lah yang bawa aku pergi potong rambut kat Korea. Tapi hari ni, dia bawa helikopter pergi servis pula. Kalau macam tu, kau cuba potong rambut kat sini pula. Kedai Abang Raj. Kau tengok rambut aku yang bersinar dan sihat ni kan? Dia Abang Raj lah yang buat. Oh, okey juga tu. Lepas sekolah nanti aku pergi. Sudah habis? Mana hilang semuanya rambut ni? Rasanya semalam ada lagi. Kena pergi belilah macam ni. Aduh. Sudah keluar bagus. Ya. Apa punya gaya rambut lah. Buruk. Kawan. Kamu mau potong rambut ke? Ya. Awak Abang Raj ke? Sudah semestinya lah, Dek. Sama kan? Tak sama pun. Macam mana ni? Gurau saja. Saya bekerja dia lah. Tak apalah. Saya tunggu Abang Raj je. Apa ni? Kamu mau potong macam mana? Potong pendek kot. Sebenarnya saya nak potong rambut kat kedai biasa je. Tapi helikopter ayah saya tengah servis. Jadi... Helikopter ya? Say no more, kawan. Say no more. Spray. Potong. Sikat. Gel. Kena. Monster. Dan siap. Cepatnya. Apa hal ada helikopter atas kepala kau, Pian? Aduh, keras pula tu. Dah lah tu korang. Tak apa, Pian. Biar kita orang basuh balik rambut kau ni. Tada! Tak boleh juga. Dah. Aku yang buat. Come on. Come on. Kalau dia bukan pekerja Abang Raj, dia tu siapa? Jangan-jangan... robot jahat!
Bagi dapat kemas ya, saya ada sesi bergambar dengan kelab catur esok. Ha, catur ya. Say no more, kawan. Say no more. Ha, spray, potong, ikat, shell, bedah, massage, dan siap. Ha? Apa ni? Rambut saya! Hey, siapa yang mau potong rambut tu, ha? Potong rambut? Boleh, boleh. Apa ni? Aku bukan nak potong rambut lah. Mau pendek macam mana? Nombor 1, nombor kosong. Biar betul dia ni. Paksa macam tu je. Hei! Tiada siapa lari ketika saya potong rambut. Ish, robot ni degil betul lah. Mechabot, mechanize! Masa untuk Mechamato! Macam mana Abang Raj? Ada tak cara nak pulihkan rambut kita orang ni? Tak kisahlah cara apa pun. Asalkan dapat ambil gambar kelas dengan rambut asal kita orang esok. Mengikut firasat profesional abang, cuma ada satu cara saja. Cara apa tu Abang Raj? Caranya adalah... Kamu potong botak saja, Dave. Hai Abang Raj ni, mana boleh botak? Nampaknya kita kena terus cari barber rosak dan suruh dia pulihkan rambut ni sekarang juga. Masalahnya nak cari kat mana? Entah mana, entah dia lesap. Betul juga tu. Ubika pun tak dapat kesan dia. Sari berita terkejut. Penduduk Kota Hilir dikejutkan dengan potongan gaya rambut yang pelik. Korang, tengok tu. Abah pun kena. Dikatakan terdapat satu robot misteri yang muncul secara tiba-tiba dan memotong rambut mereka. Termasuklah rambut saya. Ayuh, rambut pembaca berita pun tertukarlah, Ding. Kalau robot tu dah serang semua orang dekat bandar, senanglah kita nak cari dia. Macam mana boleh jadi senang pula? Kita umpanlah guna orang yang belum kena potong lagi. Bijak juga idea Abang Raj ni. Tapi, kita nak umpan guna siapa? Korang tengok apa? Dave! Kenapa asyik aku je yang kena jadi umpan? Hei, kenapa mu jerit? Potong rambut saja. Sekarang, Mechabot, mechanize! Baik. Netkan! Lama, dari bangku jadi gadget hebat dan bergaya. Kan! Tembak cepat, Mechabot! Lepaskan saya! Saya belum habis kucing rambut! Berjaya! Alamak, dia gunting jaring tu macam tu je. Ayuh, dia kan robot tukang gunting. Mestilah dia ada gunting. Hei! Kereta api pun berhenti kalau saya potong rambut di tengah landasan. Kamu pula berani kacau saya potong rambut, Aku nak kau pulihkan rambut aku ni balik. Gaya yang kau buat ni buruk tahu tak? Kau kata gaya potongan rambut saya buruk? Pedang sikat pembelah rambut. Kalau kamu tak suka, biar saya potong habis sampai botak. Alamak! Ya! Mechabot, mechanize! Masa untuk Mechamato!
Tak kena. Apakah? Wow, cantiknya. Pian, itu macam helikopter atas kepala kau tu. Ha! Spray air! Mana Haji main spray air? Dia balik sikat dia, Batu! Aduh, senak perut aku. Mekanis dengan barang-barang ni, Batu. Yang ni pun boleh lah. Megabot, mechanize! Mecha Suka! Timba! Tembak lagi, Batu! Okey. Mata aku. Oh, alamak. Sekarang saya akan botakkan rambut kamu. Senama! Aku tak nak botak macam Megabot. Oh. Aku ada idea. Biar dia potong rambut kau, Megabot. Ha? Kau ni biar betul. Aku mana ada rambut? Mari je sini. Sekejap lagi adalah. Megabot, mechanize. Mecha Head! Wow. Kacak juga aku bila ada rambut dia. Rasa betul. Barbarossa. Cubalah potong rambut baru Megabot ni. Oh? Kamu mau potong rambut? Boleh, boleh. Ha? Wei, mana boleh? Aku baru je nak ada rambut. Kau potonglah rambut Deep dulu. Ish, kau ni butang kejujuran. Silalah potong rambut saya, Encik Robot. Sebab kekacakan saya ni dah melebihi tuan saya sendiri. Bagus, bagus. Kamu mau potong macam mana, kawan? Terpulanglah pada Encik Robot. Saya sedia menerima sebarang cadangan. Senama, kawan. Senama! Kenapa tak boleh, mesin sudah tumpul, kah? Kenapa tu Barbarossa? Mesin rosak ke? Aku di Barbarossa dan aku tak takut dengan masalah. Ayo, kawan. Saya tak boleh potong rambut kamu. For that, I give up, my friend. I give up. Berjaya! Okey, sekarang masuklah kau ke dalam mechanizer. Kejap. Tengok ni Abang tu. Suis apa kat belakang dia ni? Lah, patutlah dia potong rambut pelik-pelik. Sudah siap. Wah, rambut aku dah pulih lah. Terima kasih, Barbarossa. Sama-sama, kawan. Amat tu. Terima kasih sebab kasih Barbarossa ni jadi asisten saya. Sama-sama, Abang Raj. Murid-murid, sekarang adalah giliran kelas yang seterusnya. Alamak, kamu cepat, Barbarossa. Aku tak nak terlepas sesi bergambar ni. Oh, nak cepat Ambil gambar ya. Senomo, kawan. Senomo. Tidak!
cikgu. Bagus. Nampaknya Charges akan kembali tak lama lagi.